Assalamualaikum sahabat-sahabat dan teman-teman yang berada di kat luar sana. Bersama lagi dalam channel Roy Yusha di channel YouTube aku. Kalau sudi follow lah channel and subscribe channel YouTube aku, Roy Yusha. Terima kasih, insan-insan baik. So hari ni, petang ni, aku ambil kesempatan. Pagi tadi aku kerja, so petang ni aku ambil kesempatan bawa korang di sekolah Arab. Okey, sekolah Arab. Yang sekolah ni dulu telah lama dibina dalam tahun 1970. Okey, zaman British dulu. So, petang ni aku ambil kesempatan bawa korang berjalan-jalan di sekolah Arab ni. So, sekolah ni dulu geng, orang kata apa? Sering kalilah masa pelajar-pelajar dia menuntut ilmu lah kat sini, ilmu agama apa semua ni, sekolah agama orang panggil sekolah Arab. Kebanyakan pelajar-pelajarnya serta cikgu-cikgunya lah, sama ada cerita ni benar atau tidak, Allahu alam, sering kali diganggu oleh penampakan-penampakan misteri, serta ada anak-anak kecil yang dirasuk. Okey, sama ada cerita ni benar atau tidak, Allahu alam. So hari ni, petang ni, aku ambil kesempatan bawa korang berjalan-jalan di sekitar sekolah Arab. Okey? Yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe dulu. Roy Yusha, terima kasih insan-insan baik yang sudi nak subscribe channel host anda, Roy Yusha, Wire Shot Santai Poyo-Poyo. Sayang bila sekolah ni dah lama dibiarkan sepi. So orang kata apa? Satu pembaziran jugalah. Kalau dibina balik, dibaiki pulih, orang kata dibaik pulih tempat ni boleh dijadikan tempat rumah anak-anak yatim ataupun ibu ayah yang telah ditinggalkan oleh anak-anak. Rumah orang-orang tua lah orang kata. Sekolahnya dekat sini, sekolah Arab. Dalam tahun 1970, zaman British lah dulu. Dan dah lama dibiarkan sepi. Bersemak-samun dah geng. Aku ni bukannya pandai bercakap, bukan pandai nak mengarang-ngarang cerita apa semua. So apa yang aku cakap, aku belasah je lah geng. Okey, yang sudi nak follow channel YouTube Roy Yusha, Wire Shot Santai Poyo-Poyo, terima kasih. Sudi-sudilah subscribe channel Roy Yusha. I love you all. Dalam keadaan yang dah bersemak samun geng. Ini di kawasan parking ataupun macam kantin lah dekat atas ni. Aku pun tak pastilah tapi ada juga macam padang, orang kata apa? Padang badminton ke apa ke. Oh dah dengar geng, dah dengar azan dah. Dah dengar sayup-sayup azan.
Tu saya berada dekat tepi jalan. Itu, aku bakar telur tu, geng. Berada dekat sekolah Arab. Zaman era penjajah British. Aku rasa kat sini pun meremang juga, geng. Meremang juga. Tiba-tiba rasa seram sejuk. Ini adalah sekolah Arab yang telah ditinggalkan ataupun dibina semasa zaman penjajah British, geng. Ui, tiba-tiba aku rasa seram lah. Bang Kamal, ada nampak apa-apa ke Bang Kamal? Kau tengok besar pokok ni. Tiba-tiba aku rasa seram tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tak tahu sebab apa. Ini bangunan yang depan Bangunan depan, geng. Kita akan pergi ke bangunan belakang dulu. Zaman penjajah British. Al-Fauzi, thank you. Ini bangunan depan, geng. Kita nak masuk yang belakang dulu, Kita masuk belakang dulu, geng. Tu jalan dia. Tiba-tiba rasa seram. Baru azan. Geng, aku diam dulu, geng. Dia kata ada yang sebaru tempat baru azan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tersangkut-sangkut akar-akar kayu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Innahu min Sulaiman. Jalan dia, laluan dia dah bersemak, geng. Laluan dia dah bersemak. Dan azan pula tak menentu, Ada yang dah azan, ada yang baru nak azan. Sebab tempat aku ni dia dah lepas azan dah. Bersemak tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lo? Ada orang ke? Yuhu.
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Seram kalau malam-malam geng. Memang menyeramkan. Apatah lagi jalan ni dah semak belukar Orang kata apa? Banyak tali pinggang geng. Dah pasti banyak tali pinggang Ini bangunan bawah geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah 3 tahun aku tak masuk sini geng. Lama 3 tahun aku tak masuk kat sini. Dulu ada bangkai motor yang dicuri dekat sini geng. Okey, terdapat sebiji motor yang telah dicuri. Dia letakkan dekat sini. Hello? Aku dengar macam ada orang berlari geng. Sebab dekat sini boleh jadilah dah jadi sarang penyamun, dah jadi sarang makpet. Hello? Kita akan tuju ke bahagian atas geng. Geng, yang belum berteman boleh berteman dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi Muhammad. Hello? Dia dekat dengan tepi jalan geng. Kawasan ni dia tak ada perumahan, tapi dia ada pejabat. Tu tapi di seberang jalan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik atas dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Queen, thank you. Hafiz, terima kasih. Guys, yang belum berteman boleh berteman dulu geng. Gelap geng. Suasana dia gelap. Baik. Halo, ada orang ke? Alamak, siapa yang tekan ni? Allahu Akbar. Ada orang tekan masuk ni live. Ijun, thank you. Sehat Ijun? Aku dah lama geng tak masuk sini. Okey? Tiba-tiba jemput masuk. Itulah orang lain yang tertekan ni. Mungkin moderator. Oh, ya. Sihat Jun? Okey, alhamdulillah sihat. Okey, jaga diri baik-baik. Alright. Okey, alright. Guys, yang belum follow boleh follow geng.
Sekejap, moderator aku dia buka kotak pula. Elin, thank you. Allah Akbar. Ini ada macam bahagian store dia, geng, Macam ada bahagian store. Ni kita naik ke atas. Ada orang ke? Tadi Ijun naik. Aku pun kena respect dengan Ijun sebab dia berani pergi sorang-sorang, geng. Ijun. Okay? Dia macam aku juga. Ini bahagian kelas dia. Ujung sekali tu toilet, geng. Okay? Kita menuju ke ujung sekali dulu, geng. Kita tuju ujung sekali, Hello? Bawah ni dah tak boleh masuk. Bawah dia. Sebab tak ada laluan dah. Bersemak, geng. Cuma aku tak pasti. Aku tak dapat info yang tepat, sekolah ni. Orang kata mungkin selepas zaman penjajah British tempat ni dibangunkan. Allahuaklam. Ujung sekali toilet, geng. Kawasan ni banyak dengan pokok sawit, tu toilet. Banyak pokok sawit, geng. Sebab satu ketika dulu kawasan ni ditanam pokok sawit dan getah. Nampak? Ditanam pokok ladang getah dengan sawit. Okey? Loh? Sayangnya tangga ni dah tak boleh lalu, Bawah ni dah tak boleh lalu, geng. Sebab dah tak ada jalan. Kalau aku turun pun semak samun. Tali pinggang pun banyak. Toilet dia, geng. Ni jembatan tangga, Jembatan pula tangga, geng. Ada 2 tandas dekat sini, 2 tandas. Yuhu. Sayang juga tempat ni. Kalaulah sekiranya kerajaan ambil peduli tentang tempat ni, geng. Okey? Tempat ni boleh dibaik pulih, kemudian dijadikan rumah anak-anak yatim ataupun dijadikan rumah kebajikan untuk orang-orang tua.
Okey? Allah Akbar. Tempat ni, orang kata apa? Diclearkan keadaan sekeliling tempat ni. Memang cantik dan bersih lah, geng. Okey? Cantik dan bersih. Kemudian buatlah kenduri doa selamat. Okey? Bacaan Yasin apa semua. Sebab dekat sini, semasa selepas sekolah ni beroperasi lah, gangguan-gangguan misteri, geng. Termasuk cikgu-cikgu je nampak penampakan misteri. Ada yang kata murid-murid dekat sini diserang histeria. Okey? Diserang histeria. Lama kelamaan tempat ni telah ditutup. Dan kawasan dia memang jauh daripada kawasan perumahan. Memang jauh. Tak ada kawasan perumahan dekat sini. Oleh kerana gangguan-gangguan tersebut yang mereka dapat, sebab itulah mungkin punca utama, mungkin ada dua punca lah. Punca pertama, orang kata apa, oleh kerana serangan daripada alam-alam lain, alam sebelah lah, yang mengganggu juga orang kata apa, pelajar-pelajar serta cikgu dekat sini. Itu yang membuatkan tempat ini telah dibiarkan. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin oleh kerana penumbuhan pesat ekonomi dekat Malaysia ni, mungkin dah dibina di tempat-tempat yang orang kata baru. Dipindahkan ke tempat baru, tempat yang orang kata apa, tempat yang lebih sesuai lah. Okey? Dibinakan tempat yang lebih cantik apa semua. Kemudian tempat ni pun telah dipindahkan. Orang kata berpindah di kawasan yang baru. Aku ni tak pandai nak bercerita, tapi aku hentam aje lah hentam sajalah labu. Ini kelas dia, geng. Aku risau juga nak masuk kat sini. Takut runtuh pula tempat ni. Sebab dah usang ni, geng. Kau tengok. Sangat usang. Takut kayu-kayu yang reput ni, boom, jatuh kat kepala aku. Innalillah. Semua kebanyakan dah runtuh, geng. Dah terlampau usang. Seram juga, geng, masuk kat sini. Merinding jugalah aku rasakan walaupun di waktu petang hari. Hello? Ini pun dah pecah. Ini kelas dia, geng. Ini kalau ikut tadi dari tepi, aku masuk kelas yang kedua.
Sayang geng, kalaulah dijadikan orang kata apa, macam yang aku cakap tadi, aku sebut lagi, kalau dijadikan tempat ni rumah anak-anak yatim ataupun rumah orang-orang tua, kan bagus, betul tak? Itu ada bangunan pejabat depan tu ada bangunan pejabat. Hello, ada orang ke? Dah pecah semua Seram juga kat sini. Ahad ni kita akan pergi ke Negeri Pahang. Jadi kalau ada yang sudi nak support host, bolehlah support dekat Touch and Go host. Boleh tengok dekat VTT ada RQ. Okay geng? Dan juga boleh follow juga aku punya YouTube channel Roy Yu Shah. Okay? YouTube channel aku geng. Sudi-sudilah subscribe dekat channel YouTube aku. Channel YouTube poyo-poyo je pun. Go, 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 ale, ale, ale. Ni aku masuk kat pintu tu tadi. Okay. So sekarang aku tembus saja kat sini. Ni dah pecah dah. Fiberglass geng. Kalau kena, memang gatal tu. Kalau kena fiberglass ni, gatal-gatal. Allahumma. Seram juga bila kita sorang-sorang dekat sini walaupun di waktu petang. Yuhu, ada orang ke? Tadi aku daripada ujung sana So sekarang ni aku dah ada dekat ujung sini balik. Cuma bawah ni geng, bila kita nak pergi tu kau tengok, dah tak ada laluan Dah tak ada laluan. Banyak risiko orang kata apa, tali pinggang. Jauh dari jalan raya. Jalan raya sebelah sini je. Tapi tak ada perumahan. Di seberang sana pula ada pejabat. Tu. Di seberang sana tu. Nampak? Tapi jauh lah. Dekat seberang jalan. Atas lagi. Okey? Nampak tu? Pondok rumah tu. Jauh. Ni pejabat bukan rumah. Ini tangga yang aku naik tadi tu. Tangga yang aku naik tadi. Okey? Yang aku naik tangga tadi. Risau juga takut paku, kaca, benda-benda yang tajam. Untuk berjalan dekat sini aku kena hati-hati juga geng. Okey, untuk jalan dekat sini kena berhati-hati juga sebab kaca, paku, benda-benda yang tajam ni boleh melukakan kaki nanti. Okey, tempat ni mungkin dibina masa zaman penjajah British ataupun selepas penjajah British. Okey, ataupun orang kata zaman kemerdekaan. Okey, zaman kemerdekaan tempat ni mungkin telah dibina. Sebab dia separuh batu, separuh papan. Aku pun belum lahir lagi pun, geng. Tempat ni telah dibina. Masa tu aku belum keluar lagi daripada perut mak aku.
Kita pergi ke bahagian belakang dulu bertakung air, geng. Tak boleh nak lalu. Banjir. Bertakung. Bertakung air, geng. Tu. CMA Alex, thank you. Irul, thank you. Ui, gotcha. Bertakung, geng. Macam mana aku nak lalu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ke tak dalam? Ui, licin tu. Gedah lah dulu. Ui, licin. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, dalam. Boleh tahan, geng? Dalamnya. Maai. Ui, banyak Batman, geng. Ui. Banyak Batman tu. Family Batman duduk kat sini. Ku semangat. Family Batman duduk kat sini, geng. Dekat sekolah Arab. Tak sangka Batman Forever, Batman Forever punya family banyak juga yang duduk dekat Malaysia, geng. Okay. Tempat-tempat yang dah terbiar macam ni, ini bahagian bawah tu bahagian bawah, dinding dia dah pecah. Tempat-tempat yang bangunan tinggal apa semua, banyaklah keluarga Batman Forever akan duduk menginap dekat sini. Nanti kita akan tengok, mana tahu kita, kalau tak silap aku, bangunan ni telah ditinggalkan tahun 2013, kalau tak silap aku, geng. Bangunan ni telah ditinggalkan 2013 ke apa, kalau aku ingat-ingat lupalah. Nanti kita tengok, sebab dia ada kalender yang apa, yang tak air ada dekat sini. Penuh bertakung air tu. Dalam juga air. Tu. Ku semangat nak kena redah balik, geng. Allah Akbar. Dan tempat dia licin, geng. Boleh tahan licin, Allah Akbar. Ini bilik yang ujung sekali. Ada bunyi mesin yang kemungkinan orang sedang buat kerja-kerja dekat sebelah sana, geng. Okey? Orang tengah baiki jalan ke apa ke, aku pun tak pasti. Dewi, terima kasih. Ini sekolah agama, sekolah agama. Sekolah Arab orang panggil, sekolah Arab, sekolah agama. Betul lah, ada orang buat jalan dekat sana, geng. Sana tu jalan, jalan raya. Okey? Jalan raya sebelah sana tu. Yang itu korang boleh nampak Tower Merdeka, Nampak tu, Tower Merdeka. Lepas ni kita nak pergi turun ke bawah, geng. Okey, kita nak turun ke bawah. Dan kemudian kita menuju ke bahagian depan pula. Okey? Cuma aku kena berhati-hatilah. Sebab jalan-jalan ni penuh paku, kaca, benda-benda yang tajam apa semua. Jadi aku kena beri tumpuan setiap kali aku nak melangkah.
Jom kita turun ke bahagian bawah pula, geng. Lo. Okay. Ni tadi jalan yang aku naik dekat lorong ni. Kita boleh lalu lagi Ni yang aku cakap tadi. Ada ruang untuk simpan barang Tu. Ada ruang untuk simpan barang. Jom, geng. Lo, ada orang ke? Aku risau juga, geng. Takut ada apa? Ada orang Okey, dekat sini kalau tak silap aku. Oh, ada lubang, geng. Baru aku teringat. Nasib baik ada lubang pula. Tu. Nasib baik, geng. Dalam juga. Pada lutut. Okey, ada kalender kat sini, geng. Okey, ada kalender kalau tak silap aku. Alamak, kalender dia dah habis, geng. Dah tak ada dah. Sekejap. Aku cuba nak bersihkan kalender dia. Boleh nampak ke tak? Dah bersarang, geng. Tu. 2010, geng. 2010 ke apa ni? April. Kalender yang terakhir. Tu. 2010 ke apa? Kalender yang terakhir, geng. 2010 ke 2013 ke macam tu lah, geng. Dah tertutup tu. Tu. Lama kalender yang terakhir, geng. Ini di bahagian bilik belakang, geng. Seram juga tu ada kat sini. Orang kata balik kerja tadi, ambil beg, terus datang dekat sini. Ini di bahagian bawah bilik bawah, di bahagian bawah. Banyak kaca, banyak paku, banyaklah benda-benda yang tajam membahayakan jugalah, geng. Ni tadi jalan aku masuk. Dinding ni pun dah pecah Dinding dia dah pecah. Senang ceritalah, tempat ni mungkin telah ditinggalkan kerana dibina tempat yang baru. Tempat yang lebih, orang kata apa? Lebih selesa dan tak menyeramkan. Okey, geng, aku ada buat channel YouTube. Sudi-sudilah follow channel YouTube aku, Roy U Shah. Subscribe, bang. Subscribe tu percuma saja. Okey? Tanpa perlu dibayar. Sudi-sudilah follow channel YouTube aku, Roy U Shah. Okey? Santai-santai je aku buat channel YouTube.
Jom kita pergi ke bahagian depan ni. Lo, ada orang ke? Risau takut hantu yang bertopeng kat manusia. Miau miau, thank you. Risau takut ada hantu bertopeng kat manusia. Okey, ini aku tak tahu geng. Ini mungkin ruang pejabat kecil. Ruang pejabat cikgu ke apa. Ui, Batman geng. Okey, Batman forever. Ini kalender ke apa? Aku tak nampak. Women Resources Room. Tu. Aku nak menyebut bahasa Inggeris, tergeliat lidah aku geng. Oh, ni tak ada. Ni tempat ni lah. Yang belakang ni, ini bilik juga. Bilik kecil. Tapi dia tak ada tulis apa-apa. Okey. Yuhu. Menyeramkan juga tempat ni. Oh, bangkai motor tu dah tak ada, geng. Tu. Dulu ada bangkai motor dekat sini. Ke dekat bilik sebelah, aku pun tak pasti Itu di bahagian luar, geng. Nanti kita cuba tengok Mungkin bangkai motor curi tu berada dekat bahagian sebelah. Ini bahagian dapur, geng. Macam ada dapur, macam kantin pula kat sini. Kantin ke apa, aku tak pastilah juga. Kemungkinan ni kantin sekolah kot. Okey, sebab ada nampak sinki. Nampak tu? Ada sinki apa semua. Kemungkinan lah, aku pun tak pasti Sebab zaman yang dibina tempat ni, aku tak ada lagi. Belum keluar lagi daripada perut mak aku. Kenapa diorang tinggalkan? Okey, ada cerita mereka sering diganggu oleh makhluk-makhluk misteri. Dan anak-anak sekolah seringkali diserang histeria. Dan banyak kelibat-kelibat yang mereka nampak dekat sini. Ataupun tempat ini telah ditinggalkan kerana diorang dah buat sekolah yang baru, yang lebih cantik, yang lebih orang kata apa, banyak kemudahannya. Okey, kemudian tempat ni ditinggalkan juga. Mungkin itu salah satu faktor utama juga Tapi cerita yang seram dekat sini yang aku dengar lah, sebab aku tak dapat info yang tepat. Semasa sekolah ni beroperasi, seringkalilah cikgu dan anak-anak murid dia ternampak ataupun diganggu oleh penampakan-penampakan yang orang kata apa, berada daripada alam sebelah. Dan ada yang murid-murid dia serta cikgu dia diserang histeria. Allahualam, sama ada cerita itu benar atau tidak, aku pun tak pasti. Tapi itulah cerita yang aku dengar Banyak kaca, banyak paku, banyak ni, geng. Ni jalan keluar dia, geng. Dan kita nak try masuk ke sana Aku rasa dekat sini motor dia. Ada motor dia, geng. Masih ada lagi. Tu. Tu nampak? Motor yang dicuri. AEL 3095. Ditinggalkan kat sini. Dah jadi sarang, ni sebuah sekolah.
dah jadi sarang mak pet dan sarang hantu yang bertopeng kat manusia. Okey? Jom kita keluar balik, kita nak pergi ke bangunan yang depan. Banyak juga gangguan. Saya masuk sini petang pun terasa seram juga, merinding juga. Tapi 50-50 lah. Tapi kalau waktu malam, ku semangat mak ai. Kalau waktu malam berbeza dengan waktu siang, lagi kuat aura dia, geng. Saya yang takut diganggu adalah hantu yang bertopengkan manusia. Hantu yang bertopengkan manusia ni lagi menyeramkan, geng. Aku nak ambil beg dulu. Beg aku pikul, aku letak dekat sini. Okey, ni bahagian depan. Aku belum masuk lagi Aku bawa korang masuk. Depan nanti kita pergi. Tu. Kalender tadi dalam 2010 ataupun macam 2013. Dulu ada satu meja dekat sini, kan. Kalau tak silap aku ada satu meja. Tapi sekarang mejanya aku dah tak nampak dah meja dia. Lah? Macam ada bunyi. Tengok dia orang potong-potong kabel Curi wire kabel dia orang bawa kat sini. Dia orang potong-potong bersepah, geng. Okey? Wire kabel. Tu jalan tu dah tak boleh masuk. Okey? Bersemak dah tak boleh lalu dah. Tadi tu aku naik tingkat atas. Dah berbunyi dah kereta palang. Ahad ni insya-Allah 16 hari bulan, hari Ahad 16 hari bulan 8 2026 saya akan bawa korang pergi ke negeri Pahang untuk buat explore dekat sana di sebuah resort terbiar. Okey, geng? Sudi-sudilah bersahabat dengan hos anda. Menuju jalan keluar, ada bangunan dekat bahagian depan tu pula. Yang tadi aku sebelum masuk aku dah shoot pada korang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sihat Abang Meng dengan ni, salam sejahtera. Abang Meng dengan Jamilah. Semoga bahagia. Ni tadi yang aku masuk, yang ada motor tadi tu So sekarang ni kita nak menuju ke jalan keluar, geng. Nyamuk banyak. Bangunan yang ini dah tak boleh masuk. Tu. Dah runtuh. Yang belum bersahabat, boleh bersahabat dulu, geng. Dan terima kasih juga yang sudi berteman saya punya channel TikTok, Syah You Explore. Terima kasih. Jalan dia paku banyak, semak samun banyak. Benda-benda tajam pun banyak Kita nak keluar ke depan tu, geng. Jom.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Subhanallah. Itu jalan masuk aku Jalan masuk aku sebelah sana. Okey, sebelah depan tu. Kita nak pergi naik bangunan ni pula, geng. Kita akan naik bahagian atas dulu Bahagian atas dulu. Okey, bahagian atas. Kita akan naik bahagian atas dulu Terima kasih Datuk Bilal. Al-Fauzi, thank you. Seram juga, geng. Merinding aku. Okey, dah rasa macam 60% 60 ke 70% aura dia. Kau tengok ni, dengan pokok yang tebal ni, besar ni, dah macam jadi tempat sarang kuntilanak. Tempat pocong bersarang lah. Itu belum masuk tali pinggang lagi Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terima kasih Azlina, terima kasih sudi follow-follow dulu. Bangunan yang runtuh tu, aku rasa pejabat dia, geng, dah tak boleh masuk. Tu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di bahagian bawah tangga, geng. Bahagian bawah tangga. Hello? Bawah tangga dia. Tu bangunan yang depan ni dah runtuh tak boleh nak masuk. Wah, terima kasih. Banyak paku, banyak kaca. So kita pergi naik bahagian atas dulu Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah runtuh geng. Dah tak boleh nak masuk. Ujung sekali tu, geng, ada toilet Ujung sekali tu ada toilet. Sayang, yang ini dah tak boleh masuk.
Okey, ini toilet geng. Toilet. Kak Zaisha, thank you adik. Terima kasih Mai yang cantik, thank you. Guys, bantu-bantu sana punya touch geng. Insan-insan baik. Ini toilet Ada satu. Ui, Batman Forever. 2, 3, 4 geng. 4 toilet dekat sini. Dekat bawah sana tu ada macam tempat main apa, badminton ke, macam ada taman padang kecil lah. Okey, nanti aku bawa korang tengok bawah sekali. Ini toilet 4 biji toilet yang dekat bahagian atas. Dekat bawah pun ada toilet juga. Seram juga tu. Meremang juga. Ni dah nak menjelang maghrib Nak menjelang waktu maghrib. Bawah ni dah tak boleh panjat geng. Atas ni. Sebab takut runtuh Lantai dia dah runtuh. Ini ada tangga, aku pun tak tahu tangga nak pergi ke mana ni. Tak ada laluan pun. Banyak pokok sawit Ni dah tak boleh pijak geng lantai dia. Ini kemungkinan ruang pejabat geng. Di bahagian tengah. Sebab ada tulis perkataan no entry. Kita nak telusuri dekat bahagian bawah pula geng. Tangga yang aku naik tadi kat sini. Dan yang sudi juga follow lah channel TikTok host anda, Syah You Explore. Terima kasih. Jom kita turun pula dekat bahagian bawah ni geng Penat. Tapi hidup mesti diteruskan. Tu di bahagian bawah Bahagian bawah ni geng, banyak paku, banyak benda-benda yang tajam apa semua, risau juga. Dan paling penting sekali, aku kena hati-hati dengan tali pinggang. Okey? Dan nak menjelang maghrib ni, aura dia geng, makin lama makin meningkat Makin lama makin naik aura dia geng. Aku boleh rasakan sekarang ni aura yang ada dekat sini lebih kurang dalam 70%. Aura yang menyeramkan. Oh, silalah. Okay, ni di bahagian bawah geng. Ini kelas juga. Kelas. Jadi yang sebelah sini, aku rasa yang ada untung ni adalah bahagian office dia geng. Okey?
bahagian office. Banyak jugalah kelas dia dekat sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Boleh tahan juga aura dia, geng. Menyeramkan juga. Okey? Sebab dah Allah paku. Oh, terpacak dekat kasut. Allah Akbar. Menyeramkan juga, geng. Ini toilet juga, Tadi atas ada toilet, bawah pun ada toilet, geng. Bawah ni toilet dia banyak sikit. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biji toilet, geng. Dekat bahagian bawah. Dekat atas tadi ada 4. Dekat bawah ni ada 10 biji toilet. Meremang tu. Yuhu. Dan dekat bawah ni juga, ini mungkin tanda cikgu, geng. Ini toilet cikgu. Cikgu punya toilet. Sebab terasing. Yang tadi tu mungkin untuk budak-budak sekolah. Budak belajar agama. Okey, ada 2 biji toilet dekat sini. Yang ini toilet cikgu lah. Ni, 2 biji ni. Dan ini di bahagian belakang. Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Ini aku pun risau juga nak masuk sini. Jangan runtuh sudah. Ni tadi dekat bahagian atas yang dah tak boleh pijak tu. Okey? Puspawati, thank you. MD, thank you. Abang Ming, terima kasih. Ada dekat sekolah agama ataupun sekolah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Tu tadi yang aku masuk kat sana. Okey? Tu. Tapi tak ada laluan nak masuk, geng. Okey? Tak ada laluan. Kita cuba tengok ada laluan ke tak? Oh, tak ada laluan, geng. Okey? Tak ada laluan untuk pergi ke sebelah situ dah. Tertutup. Mungkin dia ikut laluan lain. Yang bangunan runtuh tu. Okey, ni bahagian toilet So, ni bahagian depan dia tadi. Tak ada laluan geng. Nak masuk ke sana tu. Tak ada laluan. Tu tak ada laluan. Dah runtuh dah pun. Mungkin laluan dia daripada yang bangunan runtuh tu tadi. Okey? Thank you, thank you. Aku dah terpijak paku tadi kat sini.
Terpacak juga. Nasib baik tak tembus kaki Lama aku tak masuk kat sini, geng. Lebih kurang dalam 3 tahun aku tak masuk dekat kawasan ni. Aura dia makin kuat, geng. Ini tangga yang aku naik ke atas tadi. Aura dia makin kuat. Makin menyeramkan. 70% ke 80% aku dah rasa tak selesa jugalah dekat kawasan ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat situ aku pun tak tahu boleh lalu ke tak. Mungkin aku kena redah semak samun. Kita nak tengok kawasan padang dia. Dan dekat situ juga macam ada pondok Macam ada pondok juga, geng. Jangan lupa, bos anda akan pergi ke Pahang bawa korang. Ni dia bahagian tepi Seram juga tu. Dah nak maghrib ni, rasa meremang pula tiba-tiba. Kawasan dia sangat-sangat bersemak. Aku risau takut tali pinggang Ni kawasan ni sebenarnya luas tau, geng. Macam ada tempat orang main badminton. Okey, tapi dia lantai dia ni jalan raya. Dita. Dan dekat situ ada pondok tau. Aku tak pasti pondok tunggu bas ke apa ke. Ni nampak kawasan ni. Penat. Terima kasih banyak-banyak yang bagi semangat dekat host. Terima kasih semua. Ni, geng. Tu nampak ada pondok dia tu. Aku tak pasti pondok apa. Pondok budak-budak tunggu bas ke apa ke. Ni kau tengok boleh nampak ada garisan-garisan tau. Ada garisan. Mungkin dijadikan tempat ni sebagai tempat untuk main badminton ke, bola tampar ke. Okey? Ni. Ada garisan tu dijadikan tempat untuk budak-budak bermain. Terima kasih banyak-banyak. Itu bangunan sekolah dia kat depan. Macam nak hujan, geng. Nampak tu? Aku tak pasti ni pondok apa Mungkin pondok untuk diorang ni tengok-tengok apa budak-budak bermain. Okey? Dekat sini pun ada pondok juga, geng. Dalam ni. Tapi dah tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk apa, membahayakan. Okey? Tengok ni. Betul-betul bersemak, geng. Nampak? Aku nak masuk pun aku kena hati-hati. Okey, sekejap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bagi semangat, geng. Allahu Akbar. Dekat awal anda. Bukan apa, risau tali pinggang. Tu nampak? Macam kantin pun ada. Tu. Macam kantin pun ada. Aku pun tak pasti. Pondok Pak Wahab Pondok Pak Cik Musa. Tu dia. Kesian Pak Cik Musa yang buat pondok tu, Pak Wahab yang dapat nama. Kan? Ni, geng. Aku tak pasti ni apa Kemungkinan mungkin boleh dijadikan kantin juga. Mungkin tempat tadi tu budak-budak ambil makanan datang kat sini. Aku tak pasti untuk apa. Ataupun parking kereta untuk cikgu. Allahualam tak pasti jugalah aku. Okey. Kawasan ni luas juga. Tapi dah bersemak membahayakan, geng. Sayang geng. Sekiranya tempat ini
dibaik pulih lah oleh kerajaan kita, dibaik pulih. Okey, tempat ni, bangunan sekolah ni di renovation ke apa, bolehlah dijadikan tempat anak-anak yatim, tempat orang-orang tua, free of charge, tanpa dibayar, ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Okey? Sebab kawasan ni luas, geng. Okey? Jangan kerana duit diabaikan untuk anak-anak yatim dengan orang-orang tua yang telah dibuang anak-anak. Okey? Ni, geng. Ni Pondok Pacu Wahab. Okey? Pondok Pacu Wahab. Yang itu ada bahagian kontainer juga yang terbiar tu. Tapi nak masuk pun dah membahayakan jalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Luas tempat dia. Itu nampak pagar dia, geng. Ada pagar-pagar dia tu. Tu yang ada kontainer kecil Oh, Akbar. Ini mungkin tempat, bukan mungkin lah, ini memang kawasan tempat permainan. Dan budak-budak, penonton boleh duduk dekat situ, menonton anak dia bermain. Okey? Tu. Yalah, mungkin dia orang zaman dulu pun ada buat hari sukan ada juga buat hari sukan. Jadi dekat sinilah yang dia buat untuk apa? Sukan nikah untuk anak-anak kecil. Sebab sekolah Arab ni adalah sekolah daripada umur 6 ke 5 tahun sampailah umur 12 tahun. Belajar sekolah agama. Okey? Pecinta janda. Undertaker. Ini pondok dia, geng. Aku tak dapat info yang tepat dekat sini. Aku dah cuba juga cari info dia, tapi tak dapat. Cuma menurut cerita, okey, sekolah ni dibina kemungkinan sebelum zaman British ataupun selepas zaman penjajahan British. Tempat ini telah dibina. Okey, mungkin dibina selepas 1957. Okey, kemudian anak-anak sekolah yang dah sekolah dekat sini serta cikgu-cikgu dia sering kali diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kesat mata. Okey, sering kali nampak penampakan-penampakan yang menyeramkan, dan ada anak-anak murid dia ataupun cikgu dia diserang histeria. Kalau satu ketika dahulu, orang kata memang benda-benda makhluk gaib ni lagi kuat, geng. Okey? Dan sekarang ni zaman teknologi ni pun masih ada lagi benda tu. Bukan tak ada Sebab benda tu dengan manusia sama je. Okey? Sama je. Bangsa-bangsa jin, manusia ni memang hidup di alam ni. Tapi kita manusia hidup di alam nyata. Bangsa-bangsa jin hidup di alam sebelah. Tu orang kata bumi kita ni, dunia kita ni ada 7 dimensi. Allahuaklam tapi itulah teori yang ada dekat dalam di seluruh muka bumi ni ada 7 dimensi, geng. Keluar ke depan tu yang sudi nak follow aku punya channel YouTube, korang boleh pergi dekat YouTube, korang boleh type Roy Yu Shah. Okey? Itu adalah channel YouTube aku. Dan kalau korang nak berteman juga dengan TikTok aku, Shah You Explore. Terima kasih. Insan-insan baik. Aku adalah buat YouTube santai-santai poyo-poyo je. Yang ini pun aku ada buat rakaman untuk YouTube.
Okay geng, let's go geng. Mosquito banyak tu. Berperang aku dengan mosquito. YouTube nama ROY, Roy Yu Shah. Roy Yu Shah. ROY, lepas tu jarak U, jarak SHA. ROY, jarak U, jarak SHA. Dan yang sudi nak follow aku punya channel TikTok, sha.u.xoxo. Okay? Saya ulangi, siapa yang nak follow channel TikTok saya, sha, ada dot, sha.u.xoxo. Terima kasih, Isai Sambaik. Ini tadi aku dah bawa dedah Tapi sayangnya bangunan depan tu dah tak boleh nak masuk geng. Dah runtuh. Okay. So sekarang ni aku nak menuju dekat beg aku tu, aku letak sana. Kalau nak pikul beg berat tu. Okay. Ni. Tu jalan nak menuju keluar. Penuh dengan nyamuk Terima kasih. Isai Sambaik. Okay, ini bangunan dia geng. Aura dia makin kuat geng. Dah nak hampir 80%. Sebab dah nak menjelang maghrib. Makin kuat aku rasa. Semakin kuat aura dia. Okey, kita menuju ke jalan keluar balik geng. Allahu Akbar. Yang belum bersahabat boleh bersahabat dulu geng. Anif, thank you follow. Penuh nyamuk. Sebab ni dah jadi semak belukar geng Semak belukar. Jadi aku ada bawa bekas telur tu. Sekejap lagi nanti aku nak bakar bekas telur ni dulu. Okey geng. Tu nampak jalan. Ada nampak kereta lalu Tu jalan. Tapi jalan ni jalan bahagian dalam. Bahagian dalam. Kecil je jalannya. Tak besar. Sebentar geng. Aku nak bakar bekas telur dulu. Sebab kalau aku tak bakar bekas telur, ku semangat. Yali-yali geng. Jadi pusat penderma DARAH. Kau tengok suasana dia. Aku tak pasti. Tiba-tiba tadi geng, 2 kali angin kuat geng. 2 kali angin kuat. Okey, terima kasih pada anda semua yang belum subscribe saya punya channel YouTube. Sudi-sudilah bersahabat dengan saya dan follow-follow dan subscribe saya punya channel YouTube. Okey geng, terima kasih banyak-banyak. Ini saja yang saya postkan pada korang. Sekolah Arab ataupun sekolah agama sebelum zaman jajahan selepas zaman penjajah British. Okey? So kita jumpa lagi dekat channel YouTube aku akan datang. InsyaAllah. Terima kasih semua. Dan jangan lupa subscribe channel host anda Roy Yu Shah. Dan yang sudi nak bersahabat dengan TikTok saya sha.u.xoxo, channel YouTube, channel TikTok saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel host anda YouTube Roy Yu Shah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.